Dekat pasar malam Taman Ikan Mas. Jom tengok apa best. Tu panjang gila. So dia punya pasar malam daripada sana sampai ujung sana. Tengok nasi lemak kukus dia. Tengok beratur bapak panjang. Ni nasi lemak kukus Sri Melaka. Ramai-ramai semua nak beli nasi kerabu tumis. Nah, sini famous ni. Ni best gila sebab ni kalau tengok yang ni lama gila aku tak dapat. Tengok macam-macam masam ada. Kat sini ni barang-barang standard pasar malam lah. Dia ada goreng-goreng. Ni apa? Bengkang Tapai lah. tapai? Tapai ubi RM3. RM3. Ni macam ni. Ada apa balik. Tengok. Ni pun korang tak payah nak pergi food fest lah. Kat sini ada buku. Buku krep kat biasa kat sini lagi murah ha. Betul. Saya pergi food fest. Ni pun ada nasi belauk. Belauk panjang banyak agak menu dia. Jalan belah sana pula. Belah sana kita tengok ada apa. Sini Yong Tau Foo yang paling famous lah kat sini. Korang tengok ramai gila. Pun ada murtabak. Murtabak bang. Murtabak Muslim bang. Mantap bang. Ni pun korang tengok ada vada. Vada yang kecil mini je. Comel. Sate murah sedap ayam daging RM1 je. RM1 bang daging. Ayam daging sama ke? Sama. Ni korang tengok banyak gila. Korang tengok kat sini pun ada popia basah. Popia basah dia murah je. Satu set 5 pieces RM6.5. Set banyak gila. Ini standard lah pasar malam. Ada buah-buah yang korang boleh tengok murah je. Satu longgok RM10. Mari singgah mari. Ustaz. Yang ni yang dah siap potong je. Yang ni satu paket RM4, 3 paket RM10 je. Murah gila, siap potong. Dia goreng panas-panas, korang tengok ramai gila yang tunggu kat situ. Jom. Abang ni nak kat sini bukan takat tu je. Ada lemang tak? Lemang. Ni donat. Ni apa yang kita borong. Ni apa yang abang borong. Banyak bang Ya. Banyak. Tapi pasar malam sini best gila. Korang best. Wajib datang. Panjang. So kalau korang nak, korang kena datang sini. Apa pun, dah santai-santai je.